Berapa anggaran kos sebenarnya yang korang kena sediakan sekiranya korang yang baru nak start bermula sebagai part-timer ataupun full-timer Lalamove ni? Baik, dalam video kali ni aku nak kongsikan dengan korang berapa anggaran kos yang korang kena standby sekiranya korang yang baru nak daftar akaun, nak jalan job, okay? Dan sampailah korang boleh pergi ambil first job. Berapa kos yang korang kena sediakan? Alright, aku akan kirakan dekat sini yang mana yang nak pakai motosikal dan juga yang nak pakai kereta sahaja. Kita ambil kenderaan basic yang kebanyakan orang ada dekat luar sana. Alright? So kalau korang nak tahu berapa anggaran kos yang korang kena sediakan, jom aku kongsikan. Baik, jom kita start kira untuk yang nak pakai motosikal dulu. Alright. So, kos untuk korang nak start buat Lalamove ni, sekiranya korang dah mendaftar akaun, okay? Maksudnya dekat sini korang dah jawab kuis, right? Dah pun settlekan dokumen, upload dokumen semua dan korang punya akaun dah lulus. Okay, so korang tinggal nak pergi buat job je. Okay, sebelum korang nak pergi buat job tu, korang kena standby kan juga kos-kos yang aku nak kirakan ni. Okay, so kos pertama adalah lepas korang dah pun daftar akaun dengan Lalamove ni, okay, korang kena start buat deposit dulu dekat dalam akaun tu. Okay, sebab kalau nak aktifkan akaun tu ataupun kita nak jalan job pakai akaun tu, kita kena ada deposit lah dekat dalam tu untuk Lalamove hold dulu kita punya deposit tu. Dan bila kita dah tak nak buat lagi Lalamove ataupun kita nak tutup akaun ataupun akaun kita kena permanent ban, dia akan bagi balik lah kita punya deposit tu. Okay, so untuk motosikal, bagi deposit motosikal biasanya harga dia tak adalah mahal sangat ataupun kos dia tak adalah mahal sangat. Okay, untuk satu akaun bagi motosikal hanyalah RM5 sahaja. Okay, so itu deposit yang korang kena buat dekat dalam akaun tu. Okay, seterusnya, apa lagi kos yang korang kena sediakan? Okay, lepas korang dah deposit akaun, deposit duit dekat dalam akaun tu, seterusnya korang kena start beli beg dulu. Okay, untuk yang mana yang tak ada beg lagi dan korang memang perlukan beg untuk nak buat servis Lalamove ni, korang kena beli beg. Okay, cara nak beli beg tu korang boleh booking dekat dalam apps, ada dekat bahagian profile tu korang boleh pergi book lah. Okay, Lala Kids tu korang boleh book. Beg tu, satu beg tu harga dia RM75. Okay, kita tambahkan lagi RM75. Dan seterusnya, lupa aku nak mention. Okay, untuk beg ni juga dulu memang wajib kita kena beli. Okay, tapi aku tengok dekat aku punya komen-komen video-video sebelum ni, ramai yang bagi tahu yang mana beg tu sebenarnya kita ada option sama ada nak beli boleh ataupun tak nak beli pun boleh. Dan bolehlah pakai beg-beg lain dulu. Kalau korang pernah buat perkhidmatan Grab ke sebelum ni ataupun ada beg memang dah ada beg dah. Okay, tak kisahlah mana-mana company pun korang boleh gunakan beg tu dulu. Okay, tapi dia ada pro and cons jugalah kalau mana yang tak ada beg ni. Okay, contohnya bila korang yang dah ada beg, kalau customer tu order order beg ataupun order barang yang perlukan beg dan akaun kita memang ada beg, kita akan dapat job tu lah ataupun kita akan nampak job tu. So kalau korang punya akaun tu tak ada ID bag, okay, bila customer order perlukan bag, korang tak akan nampak lah job tu. Job tu akan pergi kepada rider-rider yang mana yang ada bag. Okay, so tak kisahlah untuk yang kos kali ni aku akan masukkan jugalah untuk bag tu. Okay, kita tambah dengan RM75. So seterusnya, apa lagi yang korang perlu sediakan? Lepas korang dah beli bag, dekat dalam Lalamove ni, kalau korang nak nampak lebih smart lagi kan, nak nampak macam korang seorang rider yang semangat kan, ataupun nak nampakkan sebagai korang rider yang smart, okay, korang boleh tambah untuk beli jaket dekat dalam dekat dalam apps Lalamove tu. Okay, harga jaket tu RM45 sahaja. Ini pun optional jugalah. Okay, ini pun optional, maksudnya korang nak beli boleh ataupun tak nak beli pun boleh. Okay, nak pakai jaket lain pun boleh ataupun nak pakai jaket daripada Lalamove pun boleh. Right, tak ada masalah. Okay, so aku tambahkan juga dekat sini. So ini antara kos yang korang kena sediakan. So apa lagi kos dia? Okay, selepas korang dah sediakan semua kos-kos ni, sebelum korang nak start jalan job, ada lagi satu kos yang korang kena buat lah sebelum start nak pick up job. Okay, kos ni adalah korang kena start buat top up dekat dalam korang punya wallet dulu ataupun korang punya kredit tu kena ada dulu lah dekat dalam akaun tu. Okay, paling rendah atau paling minimum dalam RM20 sahaja. Right, tak ada RM10, tak ada RM5 lah. So paling rendah RM20 korang kena top up dulu dekat dalam akaun tu. Okay, sebenarnya top up ni kalau korang tak nak buat pun boleh, tapi
Nanti bila naik job-job yang cash, yang customer bayar cash, korang tak boleh ambil lah job tu. Okay, so korang kena ambil job wallet je. Dan bagi aku, elok top up lah dekat dalam account tu supaya kita ada pilihan lah. Okay, kalau contoh naik job besar dan job tu cash, kita tak boleh ambil. So better korang top up lah RM20 dekat dalam tu. So akan masukkan juga cost tu dekat sini, RM20. Right, so settle pasal account kita. Okay, settle pasal lelaki dan settle pasal account. Right, so apa lagi cost yang korang kena sediakan? Seterusnya, korang kena start untuk sediakan cost juga untuk korang punya petrol lah, of course kan. Nak jalan job mesti perlukan minyak kan untuk kita nak bergerak. Okay, paling-paling rendah lah aku ambil dekat sini untuk yang mana yang pakai motosikal biasa, motosikal kapcai, paling-paling pun RM5 kita ambil. Okay, so kalau korang punya tank tu besar sikit, korang boleh tambah lah. Okay, boleh add on untuk kapasiti ikut tank motor masing-masing. Ada yang RM10, ada yang RM12, RM13, korang tambah. Aku ambil paling rendah ni RM5 je. Okay, so apa lagi cost yang korang kena sediakan? Selain benda tu juga, mungkin dalam satu hari tu korang nak spend untuk korang punya makan minum. Okay, aku letakkan dekat sini RM10 untuk korang punya cost makan minum lah. Kalau ada lebih lagi tu korang boleh tambah lah RM15 ataupun RM20. Itu ikutlah korang punya cost masing-masing. So, ini paling-paling minimum korang kena sediakan total semua sebanyak RM160 untuk motosikal. Okay, ini adalah kos yang paling rendah lah bagi aku untuk korang kena sediakan. Dan ini pun lepas korang tolak lagi, contoh macam jaket semua, dia akan lebih rendah lagi lah. Okay, dan aku kirakan dekat sini total keseluruhan overall cost yang korang kena sediakan. Okay, so itu untuk motosikal. Dan untuk kereta pula, berapa pula kos yang kita kena sediakan bagi yang mana yang nak buat dalam move pakai kenderaan jenis kereta. Okay, so sama juga lepas korang dah daftar account dan account tu dah start boleh aktif, korang kena start buat deposit juga macam motor tadi. Okay, so untuk deposit bagi kereta ni, dia lain sikit lah, dia tak sama dengan harga deposit bagi motor. Untuk aktifkan akaun Lalamove pakai kereta ni, korang kena buat deposit sebanyak RM25 kereta. Okay, so ini kos yang pertama. Okay, so apa lagi kos yang lain? Untuk kereta ni, sebenarnya bag ataupun jaket semua tu tak perlu pun. Okay, kalau korang nak beli boleh, tak nak beli pun boleh. Untuk bag tu tak payahlah, yang mana pakai kereta tu memang tak perlulah bawa bag. Okay, sebab korang punya space tu pun dah agak besar untuk kita letakkan barang dekat dalam kereta tu. Ada apa dalam kereta tu, so tak perlu beli bag. Dan jaket kalau korang nak beli, korang boleh beli. Ini pun optional jugalah. Okay, pilihan kita juga sama ada kita nak pakai jaket ataupun tak nak pakai jaket. So aku tambahkan juga dekat sini, kalau nak pakai jaket RM45 harga dia, so RM70. Okay, so apa lagi kos yang korang kena sediakan? Okay, sama juga macam motor tadi, korang kena start buat deposit, kena start top up dulu dekat dalam korang punya account tu. Paling rendah aku ambil dekat sini RM20. Okay, top up RM20. So, settle pasal account dan juga pasal kits untuk kereta dan tak ada apa-apa lagi dah kos lain. Okay, so untuk nak jalan job, of course kita kena ada minyak dulu, ada petrol dulu. So aku ambil paling rendah dekat sini, kita letakkan minyak, katakan satu hari korang nak bergerak, aku letakkan RM30 dekat sini. Okay, RM30 kos dia, dan tol kita nak bergerak dekat dalam kawasan Klang Valley ni. Okay, ataupun dekat mana-mana kawasan lah. Okay, kalau korang nak pergi hantar barang dengan cepat kan, of course kita kena lalu tol. Sekarang ni pun kalau kita ikut tol dan kita dah boleh claim dah jumlah tol tu dengan customer. Okay, so aku letakkan top up untuk tol RM20 dekat sini. Right, so apa lagi kos dia? Kos lain contohnya macam makan minum semua, aku letakkan juga RM10 dekat sini, paling rendah lah. Right, so kalau korang punya kos tu lebih untuk rokok dan sebagainya, korang boleh tambah sendiri. Right, so ini kos dia. Total semua adalah sebanyak RM150 bagi yang mana yang pakai kereta. Dan kos ni pun korang boleh jimatkan lagi. Kalau korang tak nak pakai jaket dan sebagainya, korang boleh tolak lah. Okay, so ini anggaran yang aku letakkan paling-paling maksimum untuk mana yang nak pakai motor dan juga untuk yang mana nak pakai kereta. Right, so aku dah kirakan dekat sini. Okay, berapa kos yang korang perlu sediakan sebelum korang nak memulakan perkhidmatan Lalamove ni. Okay, so lepas ni yang mana yang baru nak bermula sebagai rider Lalamove, korang dah boleh spend lah ataupun dah boleh sediakan kos-kos ni untuk korang start buat job delivery ni. Okay, dan kalau korang juga pernah buat
kenderaan-kenderaan yang lain lah, contohnya macam 4x4, van, lori dan sebagainya. Korang juga boleh komen berapa anggaran kos yang korang kena sediakan semasa korang nak start buat job ni. Okay, termasuk deposit, top up account, petrol dan sebagainya, diesel dan sebagainya kan. Korang boleh komen dekat bawah ni. Okay, so aku rasa tu juga video yang aku nak kongsikan kali ni. Harap bermanfaat dan harap membantu kepada ramai yang nak bermula mencari income dengan Lalamove ni. Okay, so kalau korang belum subscribe, jangan lupa guys tekan subscribe dan tekan like button dekat bawah tu. Aku Firdaus, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye.